Kalau Nina tahu dah lama dah Nina buat ayam goreng macam ni je. Dah lah rangup, sedap pula tu. Jom kita buat ayam goreng Thai. Masukkan akar ketumbar, bawang putih dan juga biji ketumbar. Serbuk-serbuk ni juga. Okey, lepas tu cuka sikit, letakkan air dan terus kita blend. Masukkan sikit minyak bijan. Lepas tu letaklah garam sikit je tau. Dan lepas tu dah gaul rata, masukkanlah tepung goreng ayam ni. Masukkan barang yang kita dah siap blend tadi. Sedikit bijan juga, gaul-gaul rata. Dan letakkanlah sikit lagi kita punya daun ketumbar. Lepas tu nak perap lebih kurang dalam 20 minit. Kan? Lepas tu bolehlah kita goreng. Okey, mula-mula nak lebur je macam ni. Ni nak goreng 2 kali supaya nak bagi dia rangup lagi kan. Lepas tu untuk goreng kali kedua ni, ni letakkan daun limau purut, lada kering dan juga bawang putih. Kan, dah cantik macam ni, bolehlah angkat. Dan dah siap ayam goreng Thai. Sedap doh, memang rangup gila. Ni nak makan dengan sayur lemak dan juga sambal belacan. Itu saja kali ni. Bye-bye.